Assalamualaikum geng, selamat pagi. Hari ni aku nak repair bento geng. Cek bento je, tengok ada lubang ke tak ni. Ada 2-3 berlubang nak kena jahit geng. Jahit pergi petang kita ada pasang. Ni buat ini bocor. Sarut pahu bocor. Lepas tu kita asingkan mana yang elok, mana yang koyak sebab kena cepit. Ni lah cara dia. Ni lah cara-cara dia kalau nak menjahit bento ni geng. Aku tak pandai sangat tapi boleh lah. Tengok Ni namanya ikatan ikut dan. Mana kata insan pari tu? Insan pari. Dah siap jahit bento, kita pasang umpan pula geng. Ikan kembung guys. Kan? Ikan. Ikan kembung. Ikan sayang. Kan? Tahu ikan apa? Ikan paling murah. Ikan yang paling murah kat Sincan hari ni. Berapa? RM3. RM3 sekilo. RM3. Umpan ni RM3. Modal RM3 yang kita angkat ketam. Okey geng kerja pasang umpan ni dia renyah, betul letih. Ikan tu fresh. Sebab apa tau? Kalau bento korang banyak, macam aku ni, Macam cara. bento aku ni banyak, ada 15. So lama aku akan menghadap kerja aku nak pasang umpan kat bento. Sebab aku pasang sikit jeku. Kadang ada orang potong seekor ikan tu dia potong 2. Umpan ikan. Kita makan ikan guys. Ni kita nak pergi pantai. Kita pergi pasang bento. Alright guys, tunggu sekejap lagi. Sekejap lagi kita jumpa Sini 5. Tengok spot lu Yap. Aku lupa lah itu hari kat mana. Aku rasa kat sini aku pasang yang lepas tu. Sini bawa ke depan sekejap je. 5 je. Okey geng, ini bento yang pertama aku nak pasang geng. Bento pertama dekat celah-celah batu, celah-celah pokok bakau yang banyak. Kat kawasan sini aku pasang 5 je. Sebab sini kawasan yang pokok bakau. Dia banyak lah, cantik lah tempat dia. Pasang kat sini best. Sebab yang semalam kita orang pasang banyak juga member aku dapat sini. 9 ni ikut aku. Dia pasang kat sini. Tapi umpan sedap lah. Okay. Kita sana kejap sikit. Mana semalam? Sini kot. Sini dulu. Super mantap ni. Geng, ini bento yang nombor 4. Nombor 4 geng, kita pasang dekat sini. Kat selah batu ni, bawah pokok. Kita tengok geng hasil dia. Agak-agak ada hasil lah kita. Gogon macam ketam kita cari. Tak guys, ni guys. Agak-agak ada ni malam ni kan. Yang last, yang nombor 5 aku pasang kat belah ujung. Sebab ni kat belah bakau yang belah ujung ni aku pasang. Aku pasang 15, ini 5. Nanti kat belah tandas nanti kita pasang lagi 10. Jom guys. Kita gerak. Ni 5, kita pasang lagi 10 lagi kat sana Jom. So tadi kita orang pasang belah mana. Kita belah mana. Ni kat sini lagi 10, sini 5. Kat tu ni, belah tandas ni. Kat tandas ni baik belah tandas. Tandas ni baik. Banyak ni. 3 hari dia orang pasang kat sini aku rasa dia lebih. Malam 9, lepas tu 11. Aku dapat 7. 6.
Ada lebih 20. Kau kira sendiri gila. Sorry. Ada makan tanah yang kita usah sana sini. Cun dekat tercun kan. Ngam cuy punya. Ni bento dekat belakang tandas geng. Aku pasang 2 bento kat sini. Ada 2 bento kat sini aku pasang. Ke tandas sebab aku nak ke dalam lagi, macam dia dah dekat ke JT, so aku duduk kat belakang sini sikit lah. Sebab dekat belah kiri aku tu nanti aku nak pasang lagi 5 kat belah sana, kat belah batu. Okay geng korang usah, korang boleh tunggu. Itu yang aku dah siap pasang. Dah dekat sini ada 2 bento aku pasang sela-sela pokok bakau ni. Ada lagi 5. Jom kita pasang kat batu. Ya sini je. Mantap. Mantap ya. Oh. Ada satu. Depan ni. Okay, ni tepi. Okey geng, ini bento yang last aku pasang dekat tepi gigi air, dekat kawasan batu. Dia dekat ni. Boleh tengok geng kawasan dia, spot-spot dia yang kalau korang yang nak cari ketam boleh. Korang boleh tengok kat sini. Spot-spot macam ni Mantap ni. tempat dia baik. Ni macam ni ni kat kawasan batu aku pasang. Batu pun banyak. Korang kena pandai lah cari kawasan-kawasan yang dekat dengan pokok. Tengok kawasan air dia. 3. Yo sini 3 yo San. Sini 3. Sana 2. 3, 5. Aku pasang sini 5. Apa pasang? 4, 9. Sebelah sana 6 ah. Agak-agak. Mantul-mantul. Okey jom. Kita tengok hasil. Okey Gak Jom. Okey. Ni lagi. Sekarang pukul 4. Agak-agak. Tunggu malam ni. Malam ni lepas setengah ayuh sak. Ayak. Guys. Ni nak balik. Balik lu. Nanti Ayuh kat sana laju bawa motor. Enggak lu. Di malam tengok pukul 9:30 okey lah. Dari tengok air surut tu. Sebab air hari ni tak pasang tak ni lah. Tak tinggi, 29 je. Nanti kita tengok guys Jadi kita jumpa lagi malam. Okey guys. Nanti kita jumpa lagi geng Okey geng. Jadi geng kita pergi tengok macam mana hasil malam ni.